Satu amalan yang walaupun tak ikhlas sampai ke hati tapi diterima ialah selawat. Walaupun satu amalan yang sangat istimewa, walaupun tak ikhlas sampai ke hati, Allah akan terima juga. Itulah selawat. Selawat paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling kurang selawat. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana kami nak selawat pada kamu? Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad. Itu je. Tapi kita tak gamak nak panggil Nabi kita Muhammad saja. Takkan gamak nak panggil. Faham Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka kita panggil apa? Sayyidina Muhammad sebagai adab kita kepada Nabi SAW. Maka kita sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW menyebutkan lagi, siapa yang mengucapkan selawat kepada aku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan digugurkan 10 kesalahannya dan ditinggikan darjat baginya 10 darjat di syurga kelak. Tuan-tuan, banyakkan selawat kepada Nabi SAW. Dia mengundang kasih sayang Allah dekat kita. Kita ni kalau kita selawat, Allah selawat kat kita. Kita ni kalau nak harap orang-orang sebut-sebut zikir-zikir nama kita, orang tak sebut, tuan-tuan, dosa kita banyak, tak layak pun orang duk puji-puji kita. Tapi kalau kita selawat dekat Nabi, sekali je kita selawat, Allah selawat kat kita. Ulama sebut, kalau sebut Allah berselawat, itu dengan maksud Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Bila malaikat berselawat kepada kita, dengan maksud malaikat mendoakan pengampunan untuk kita. Allahumma salli ala Muhammad. Biiznillah, insya-Allah, amalan selawat, apa saja selawat akan diterima oleh Allah SWT.